Hello guys, welcome back to my channel. Bertemu kembali dengan saya, tudung dengan sama, baju yang sama. So hari ni day 4, sharing 3 barang 30 hari. Hari ni aku nak share my favorite casing. Actually my favorite casing semua, tapi aku akan share 3 favorite casing aku, lepas tu 1 casing iPad. First yang aku tengah pakai sekarang, I use this a lot sebab satu dia simple, minimalis, and then I love the texture, design dia cantik doh. Like hang pegang ni hang macam love, hang suka. So aku pakai ni memang tak tertukar lagi this bulan sebab I love this casing so much. Lepas tu hang nak tekan butang apa semua kan, dia tak susah sebab dia tak ada casing. Faham tak? Tekan je, senang. Tak menyusahkan hidup aku. So aku suka sangat. Cuma dia tak ada cover lah, kamera dia terbuka sikit lah. Next casing is this flower grape casing. Love the texture, love the grapes also sebab hang boleh pegang sambil main phone, boleh tengok movie. Lepas tu senang lah, basically senang. Kalau hang main phone ke atas ke apa benda kan memang tak akan jatuh sebab ada grip ni. Tapi one thing yang aku tak suka pasal this casing is dia punya grip ni kasar. Ni dia punya ni, bukan grip ni menatang tepi-tepi ni. Dia ada ni, dia punya bunga ni, lepas tu dia ada satu lapisan keras dekat belakang bunga ni. Lapisan keras tu kalau terkena tangan dia sangat menyakitkan hati. So kalau hang nak buat macam ni kan, kadang-kadang kalut-kalut periap kena sakit, dia macam mengganggu. Kesimpulan dia pengganggu. Tapi aku memang suka pakai sebab casing dia sedap. Lepas tu tak jatuh benda-benda kan. Tiga phone grip yang aku ada, I think 3 ke 4 phone grip yang aku ada semua sama weh. Semua yang ada keras ni and dia mengganggu. So aku rasa macam kalau kau beli kau kena redha lah. Tak semua benda cantik itu sempurna. Next item, I love this casing so much. This one from Indonesia. Aku tak pasti this one aku boleh letak link dekat shopping bag ke tak. Kalau tak boleh, hampa tengok dekat description box. Hari tu aku nak post dekat shop, tak boleh. Dia tak support affiliate dekat YouTube. So aku sangat sedih sebab this casing is so pretty guys. Kau tengok dia bagi sekali dengan ni, dia punya flower. Yang ni pun dia keras juga. Okey je lah. Sama juga macam ni, selalu bertuh. Tapi bila kita dah pakai, dia tak mengganggu lah. Lepas tu dapat sekali dengan charm ni. Ya Allah, Xiaomi sangat-sangat. Satu lagi kat kamera dia ni, dia cover tau. Nampak tak? Sangat comel. Dengan ada colour pink purple-nya tu. Design dia cute sangat-sangat. Yang ni kuasa hampa belilah satu sebab harga dia memang murah. Last, aku nak review casing iPad aku yang mahal tapi sangat-sangat berbaloi. Aku memang beli casing iPad satu je sampai dia rosak. Lepas tu baru aku beli baru. And aku tak menyesal beli this casing. Kau tengok dia bagi sekali cover kamera. Lepas tu ni belakang dia. Love. And then ni depan dia. Nampak tak? Dia ada texture guys. Memang love. And then hampa boleh juga stand dia macam ni. Sekejap aku tunjuk. Macam ni. So kalau nak tengok movie ke apa ke, nak edit video macam aku, memang aku perlukan benda ni lah. Kalau tidak nak kena sandak sana-sandak sini sandak, dia menyusahkan hidup saya ya. So benda ni sangat-sangat function, aku memang suka. And dia ada juga tempat untuk letak Apple Pencil. Tak kisahlah Apple Pencil ke benda-benda pencil yang apa ada, boleh letak dekat sini. Tapi aku tak ada. So benda ni agak mengganggu aku lah sebenarnya. Sebab nanti lama-lama dia akan berhabuk. But it's okay. Memang sangat susah sekarang nak cari casing iPad Pro 12.9. Aku punya 12.9 inch. Jadi tak banyak kedai yang jual this size. Kualiti selalunya biasa. Tak dapatlah corok-corok comel. Dekat kedai ni je size ada and corok dia semua cantik. Semua cantik. Tak percaya boleh tengok dekat kedai ni. Okey lah, berbaloi lah for me dengan kualiti dia macam ni. Dengan getah dia terbaik elok. Kalau macam terjatuh ke apa, okey je. So bagi aku tiada penyesalan lah. That's why aku share di dalam video ini. Okay, I think that's all. Kalau hampa nak beli barang-barang yang aku guna ni, boleh beli dekat shopping bag macam biasa. See you guys in the next video. Bye. That's all.